subjektif. Walaupun orang lain pilih color putih, pilih warna granite grey, tapi klien kita ni agak lain, memang lain. Dia pilih warna electric blue. Korang beli kereta Myvi-G ni. Ini adalah Myvi-G which ASA. Dia beri 2 kunci kat sini. Nak tengok apa function dia? Yang ke atas kali ni lambang produk untuk lock kereta. Yang kedua ni adalah untuk unlock kereta. Yang ketiga ialah untuk bot belakang. Yang keempat ni adalah panic button. Nak tengok panic button? Jom. Tengok risau guys, tekan je kat sini. Auto berhenti. Korang kalau pergi mana-mana tak jumpa kereta, tak ingat kereta parking mana, ataupun dalam keadaan kecemasan, contohnya perempuan tengok ada orang yang membahayakan, boleh saja bunyikan horn ni, dia akan bantu korang lah. Kita tengok apa yang ada pada produk Myvi-G ni. Didatangkan dengan ASA system, ada LED headlamp, kemudian kat sini ada di bahagian signal ni, dia ada LED. Lepas tu kat sini boleh touch demo, boleh touch. Tekan sekali, jarak semeter daripada kereta. Buka satu pintu. Pintu ni tak boleh buka lagi. Kan nak buka dua-dua pintu. Saya mau tutup dulu. Tekan lock. Sekali untuk lock kereta. Saya mau tekan sekali, 2 kali. Empat pintu ni, keempat-empat pintu ni akan terbuka. Ataupun ada cara lagi saya mau. Saya mau lock. Saya mau tekan lama-lama. Ya, auto terbuka untuk semua pintu. Saya mau nak tengok dalam media. Jom. Media belakang sikit. Jom Fira tunjuk dalam media. Myvi-G ni tak. Kita tengok bahagian tepi ni. Didatangkan dengan depan, belakang. Yang ni untuk lock lah, untuk cermin. Kemudian kita masuk dalam kereta ni. Ada steering lah, betul ada steering sini demo. Ni adalah Eco Idle, boleh tutup, boleh buka sini. Traction control, ASA, dia connect kat sini. Ni level lamp 0, 1, 2, 3, 4, 5. Auto high beam, lampu besar pun ada. Lepas tu untuk adjust side mirror kiri kanan atas bawah. Auto flip. Ni dia tak ada auto flip demo. Kita boleh tutup. Lepas tu bahagian ni, dia menggunakan analog radio, dia ada USB, saya mau boleh sambung je sini. Untuk bahagian aircon ada engine lah. Ni untuk power off, untuk start kereta. Lepas tu untuk bahagian aircon ni ada passenger, kalau untuk pakai seat belt dia akan bunyi. Untuk unlock kereta, untuk lock kereta, untuk naikkan suhu, turunkan suhu, untuk naikkan kipas, turun kipas. Front rear ni kalau ada kabur, mode memory ni boleh simpan nak mana. Ni pula menggunakan manual handbrake. Tengok seat dia, seat dia ni saya mau. Auto boleh top cup glass sini. Bagi steering dia kosong je saya mau. Tapi kelebihan steering dia boleh je saya mau. Boleh je. Mana tadi? Ni. Saya mau boleh turun naik ikut kesesuaian lah. Lepas tu bahagian seat ni dia boleh adjust juga. Depan, belakang. Lepas tu nak naik, nak turun, nak belakang. Ke depan. Boleh je buat gitu. Lepas tu, tengok apa pula. Untuk kapasiti minyak saya mau 30 liter. Okey, 1 liter boleh pergi sejauh 22 km per liter. Tengok bahagian bot belakang. Korang boleh touch kat sini saja untuk buka. Wow, luas tak korang? Bot ni adalah seluas 277 liter. Boleh muatkan berapa biji bagasi ni korang? Cuba komen. Kat bawah dia ada tayar spare. Tayar spare dengan sporty warna silver. Sama saja macam yang asal. Luas tak korang bot ni? Korang nak tutup, tarik kat sini. Tutup sahaja macam ni. Harga on the road produk Myvi-G ni RM50,100 plus minus. Hak mana gaji bersih RM2,000 ataupun hak mana student fresh graduate nak beli kereta boleh pakai Grento. Bulan ni bulan ni produk bagi rebate untuk produk Myvi, Myvi-G, Myvi-X, Myvi-H, Myvi-Evan nak beli. Ada rebate untuk student dan fresh graduate. Nak beli kereta Myvi boleh Roger Fira daripada TSM. Peace, Assalamualaikum.